Lepas tu, kalau ada benda-benda yang anda kerap pelanggan anda tanya, which is dalam WhatsApp ke, mungkin anda dah boleh jangka dia akan tanya benda-benda yang commonly lah. Macam selalu common benda tanya, kalau kita jual macam restoran lah terutamanya, kedai ni berapa star dia punya kebersihan dia. Kedai ni ada parking OKU ke, kedai ni apa lagi? Hawa dingin ke? Ya, free. Easy baru masuk ke? Is dia saya tunjukkan kat sini. Free. Barang free. Free dan easy. Kenapa easy? Sebab kalau anda dah ada Google Business Profile, anda boleh update sahaja straight daripada telefon. Hanya buka Google Map dan terus anda boleh letakkan gambar, video dan macam-macam lah komponen-komponen yang ada. Seperti yang anda lihat di sini lah. Anda boleh letak offer, letak frequently asked question. Kalau anda ada servis-servis tambahan dalam perniagaan anda boleh letakkan dalam ni supaya orang tahu. Kalau anda ada makluman nak acara, contoh anda buat hari bersama pelanggan ke, hari anda tiba-tiba sponsor, carnival, PIBG ke, sukan sekolah ke kan, nak bagi tahu, nak ramai-ramaikan orang kata tempat tu. So anda boleh gunakan fungsi event untuk notify. Guys, tolong like, komen dan share video ini. Baik. Haha. Terima kasih.